Macam mana kita nak guna tabung dalam Atlas Bank Muamalat? Atlas adalah bank digital daripada Bank Muamalat. Kalau korang belum ada akaun Atlas, korang boleh daftar menggunakan kod ini. Mula sekali, buka aplikasi dan tekan ikon pounds. Untuk buat tabung baru, tekan create pounds. Isikan maklumat tabung seperti nama tabung dan target berapa simpanan yang kita nak. Terusnya, tekan pada bahagian amount to save. Dekat sini, Atlas akan cadangkan berapa yang perlu kita simpan untuk setiap hari, minggu ataupun bulanan mengikut target yang kita set. Untuk transfer method, pilih schedule transfer. Akhir sekali, pilih gambar untuk tabung ataupun pounds kita dan kita telah pun berjaya buka tabung. Dekat sini, ada beberapa fungsi lain seperti find pounds, withdraw ataupun tutup tabung.